Hai dan Assalamualaikum. Dalam video ni, aku akan tunjukkan cara untuk gunakan NNN untuk menghasilkan sijil secara automatik. Jadi, projek ni berguna kalau korang ada 100 ataupun 500 sijil yang korang nak automate, tak nak letak manual setiap nama dalam sijil tu. Jadi, aplikasi yang kita akan gunakan bernama NNN. Kalau korang belum download NNN, boleh pergi ke website official NNN ataupun aku cadangkan untuk tekan link dalam description untuk terus set up guna hostinger punya hosting. Okay, jadi dalam projek ni, ini workflow yang kita akan pakai. Kita akan bermula dengan trigger node. Kalau korang first time guna NAN, tak apa. NAN ni satu aplikasi yang tak perlukan coding pun. Korang just perlu tahu cara untuk fahami workflow. Korang perlu fahami workflow dan kena tahu fungsi setiap node ni apa. Jadi, dia bermula dengan trigger node, kemudian Google Sheet node yang akan dapatkan semua rows daripada Google Sheet tu. Kemudian akan ada satu loop node yang akan loopkan flow ni sampailah habis semua sijil yang kita nak buat. Kemudian ada Google Slides node untuk replace nama dalam sijil tu. Kita download as PDF, upload kat Google Drive dan replace balik nama tu dengan placeholder tadi. Placeholder tu yang ni lah, yang name dalam kurungan ni. Okay, sekarang apa yang kita perlu untuk buat workflow ni? Satu, NAN. Kedua, Canva ataupun apa-apa apps yang korang guna untuk buat sijil tu. Jadi kalau dekat Canva sini, ini satu template free lah. Apa korang perlu buat adalah remove jenama dekat sini. Kita perlukan background saja. Lepas tu kita download as PDF. Kemudian kita pergi ke Google Slides, buat satu setup page kat sini, kat bawah ni. Ambil custom, tekan centimeters dan kalau guna A4, guna dimension yang 21 kali 29.7. Kemudian ni aku dah replace lah gambar tu. Tapi korang nak tukar gambar background tu, tekan change background dan choose image, iaitu sijil yang korang dah buat tadi. Kemudian tekan done. Okay, jadi dekat sijil ni, kita perlu letak satu saja text box yang kita letakkan placeholder. Okay, kemudian dah set up macam ni, kita perlu ada database untuk nama-nama yang kita nak letak dalam sijil ni. Jadi aku gunakan Google Sheet. Aku dah siapkan Google Sheet ni dengan beberapa nama contoh. Ni bukan nama orang sebenar. Tapi nak kasi nampak cantik, kita ambil nama paling panjang dulu dan cuba letak dekat dalam text box ni. Kalau nampak dia terkeluar, kita adjust sikit. Kasi nampak cantik. Kita boleh kecilkan size dia, kasi dia muat. Okay. Bila nama paling panjang dah muat, confirm semua nama lain mesti muat. Okay, jadi kita boleh delete semua dan replace balik dengan placeholder tadi. Jadi kita punya sijil template dah siap. Sekarang kita pergi ke NAN dan kita akan cuba bina workflow ni tadi. Jadi bila buka NAN, korang kena tekan create workflow dan korang akan nampak blank page lah macam ni. Okay, tambah dulu trigger node. Kemudian kita start dengan sheet node, Google Sheet node untuk dapatkan rows. Okay, kita kena create credential. Aku dah ada berapa account kat sini, tapi nak tunjukkan saja aku akan create new credential. Credential ni perlukan dua benda, perlukan client ID dan perlukan client secret. Jadi macam mana nak buat? Kena pergi kat Google Cloud, login guna email yang korang guna untuk buat Google Sheet tadi, buat Google Slide tadi, dan kita akan create new project. Boleh namakan apa-apa je, sijil tutorial project. Create. Lepas create, kita tekan select project. Okay, tekan tepi ni,
turun bawah cari API and services dan tekan OAuth consent screen. Sebab yang ni kita nak setup. Tekan saja get started kat tengah. Okay, senang je. Namakan apa-apa je app kita. Sijil tutorial app. Letak email. Okay, internal kalau kita pakai email macam sekolah atau universiti punya email. Tapi kita pakai, sekarang aku pakai personal, jadi tekan external. Okay, continue dan create. Okay, dekat sini tekan create OAuth client. Tekan web application. Namakan je apa untuk klien korang. Okay, dekat bawah sini tengok bahagian authorize redirect URIs. Tekan add URI. Okay, kita nak dapatkan ni dekat NAN tadi. Okay, nampak dekat page ni. Tekan yang atas sekali ni. Click to copy. Okay, paste dan create. Okay, bila dah create, korang kena copy client ID ni dan simpan. Simpanlah dekat note app ke apa ke. Okay. Tekan. Okay, dan dekat belah kanan ni akan ada client secret. Ni kalau korang mesti copy, wajib copy. Sebab next time korang open page ni, benda ni tak boleh copy dah. Okay. Sekarang dah set up kita punya project dan OAuth client, OAuth consent screen kita. Kita kena enable semua API yang kita nak pakai. Yang paling penting kita nak enable Google Drive. Tekan enable. Google Sheet. Enable. Dan terakhir sekali Google Slide. So kalau korang tak enable API ni, korang tak boleh nak guna dalam NAN. Okay, dan last sekali sebelum aku terlupa, untuk projek ni kita perlu enable, kita kena perlu publish app ni supaya boleh pakai. Okay, sekarang balik kepada page Google Sheet ni. Okay, namakan dulu korang punya credential. Okay, ambil client ID yang kita dah simpan tadi. Ambil secret yang kita dah save tadi. Kemudian sign in. Kalau dia ada cakap korang punya login tu tak secure ke, tak safe ke, just proceed je. Tekan advance dan proceed. Okay, sekarang dah connected. Okay, sekarang credential untuk Google Sheet kita dah siap. Sekarang kita nak test. Kita cari kita punya sijil tadi, database kita, dan kita ambil filter untuk yang belum done saja, yang not done. Sebab kita tak nak workflow ni repeat untuk generate sijil kepada sijil yang dah siap. Okay. Ini semua nama kita dah dapat. Sekarang balik kepada workflow tadi. Okay, sebelum kita buat loop, kita kena pastikan workflow kita function dulu. Jadi kita skip loop, kita pergi ke Google Slide terus. Pilih replace text ini presentation. Sama juga kita kena set up credential. Okay, sekarang aku punya Google Slide dah connected. Jadi resource dia kita beli presentation. Kita nak replace text, satu text saja, dan kita kena cari presentation ID. Jadi korang boleh dapatkan presentation ID ni dekat URL dekat page presentation tu. Jadi contoh URL aku dapat yang panjang ni.
Dan kita buang yang depan ni. Dan kita buang yang belakang ni. Okay, ni ID dia. Kemudian text apa kita nak replace. Kita pilih dulu kita punya slide name. Okay, kalau korang tak tahu nak letak apa dekat sini, kalau kita tengok dekat link presentation tu, dekat hujung sekali ni akan ada id.t. Okay, slide id.t. Jadi apa-apa yang selepas selepas id dot ni adalah dia punya slide name, iaitu p. Jadi belakang ni semula delete, nama slide tu p saja. Apa kita nak search? Kita nak search placeholder kita. Kita nak replace dengan apa? Okay, ni pastikan fix dia bukan expression, dia fix. Kita replace dengan apa? Kita nak replace dengan nama. Okay. Sebab kita nak test dia sekali saja, dekat sini ada 10 item. Kita tak nak buat 10-10, kita nak test satu saja. Kita letak limit node untuk get satu saja. Jadi kalau kita execute yang ni, item satu saja, dan kita akan dapat satu saja nama. Okay, kalau kita tekan replace, automatik korang akan nampak nama dekat sini tukar sekelip mata. Okay, jadi kita nampak ada function lah. Okay, lepas kita replace, kita nak download SPDF. Download file. Ni sama juga. Aku takkan repeat step ni sebab step dia lebih kurang je. Okay, aku dah set up credential untuk Google Drive. Sekarang aku kena search nama sijil tadi, sijil template. Kita download. Lepas kita download, kita perlu upload balik. Sebab kita dah download SPDF, sekarang kita nak upload. Okay. Jadi masa kita download tu, kita kena specify kita nak download dalam bentuk apa kan, format apa. Jadi tekan add option, tekan Google File Conversion, dan bahagian Google Slides ni kita download as PDF. Jadi automatik kalau dia detect file tu sebagai Google Slide, dia akan download as PDF. Kalau korang nak jadikan workflow ni lagi dynamic, jadi kalau kat sini kita manually pilih sijil template kan, kalau nak dynamic lagi, kita boleh pilih sebagai ID, tekan expression, dan kita masukkan je presentation ID yang belakang. Jadi kalau korang ada workflow nak pakai template lain, sijil-sijil lain, jika nak tak perlulah tukar dekat semua node, jadi boleh ubah dekat node yang first saja. Kemudian kita download, okay, kita upload. Kalau kat sini perasan dia dah ada dah credential, sebab ini Google Drive node kita baru set up tadi. Jadi file name, aku akan pakai nama ni lah, full name dia, dan dekat belakang aku tulis sijil. Okay, satu lagi terlupa adalah untuk set up satu folder lah dalam kita punya drive. Okay, jadi kat sini aku dah buat satu folder khas untuk letak semua sijil kita tadi. Jadi dekat NAL kita boleh specify, okay, dekat my drive, tapi kita boleh specify folder sijil tutorial. Okay. Sekarang workflow kita dah hampir siap. Kalau tengok lukisan tadi, kita dah upload. Sekarang kita kena replace balik dengan placeholder tadi. Jadi ambil je node ni, duplicate, pasang kat belakang.
Jadi sekarang, instead of searching for placeholder, kita search nama pula. Sebab nama kita dah letak tadi, kita nak search balik nama tu. Okay, ni nama ni. Kita replace dengan placeholder. Tapi dalam bentuk fix, bukan expression. Yang atasnya expression, yang bawah ni fix. Okay. Sekarang kita boleh test workflow kita, function ke tak. Kita tekan execute workflow. Okay, sekarang sepatutnya dalam kita punya folder dah ada satu sijil yang ada nama yang kita letak dalam database tadi, nama pertama. Okay, satu lagi kita lupa nak set up status dia. Bila dia dah siap upload, kita kena pastikan dia bertukar daripada not done kepada done. Jadi cara dia, di hujung workflow ni, tambah sheet 1 sheet note, kita cari update row in sheet, credential sama, search sheet kita pakai tadi, kita nak map kolom mana satu kita nak update, kolom nama yang kita baru je upload tadi. Nama sini. Jadi set status kita buat done, baru siap. Jadi kita boleh delete balik dan try semula. Oh silap, kolom to match on adalah full name. Lupa. Oh ada satu lagi, pastikan get rows ni dot done. Ok, betul. Kita test lagi. Ok, sekarang ni akan ada dua sijil lah, sebab tadi yang fail tadi. Ok, tapi yang ni yang betul. Kemudian kalau kita beri sheet tadi, sekarang dia dah done. Jadi kalau kita play lagi sekali workflow ni, dia takkan ulang nama yang sama. Okay, sekarang nama yang kedua, Sharifah Nurul Arif. Okay, ini saya punya silap lah, sebab kita tak adjust untuk nama ni. Nama ni lagi panjang sebenarnya daripada nama ni. Nama dia lagi panjang sebenarnya. Jadi kita perlu panjangkan lagi. Okay, sekarang baru betul. Okay, jadi kalau kita ubah balik status dia, kita delete sijil ni, kita execute workflow lagi sekali. Sekarang nama ni dah betul lah, cantik dah. Jadi puzzle seterusnya adalah macam mana kita nak tambah loop. Kalau tengok dekat lukisan ni tadi, loop tu dekat sini kan, sebelum Google Slide Note. Okay, tambah note loop. Okay, boleh remove semua ni. Okay. Jadi loop kita letak dekat sini, selepas limit. Dan hujung ni kita connect balik kepada loop tu. Okay, jadi bila dah selesai, dia tak akan execute apa-apa lagi dah. Dia akan do nothing. Okay, dekat limit ni, sebab tadi kita letak satu, sebab kita nak test satu persatu. Sekarang kalau kita letak 5 contohnya, dia akan execute 5 kali. Batch size boleh letak satu saja. Okay. Jadi sebab kita letak limit sebagai 5, dia akan execute 5 kali. Kita test dulu. Jadi kita
Okay, so far so good. Okay, sijil pertama dah siap. Ni sijil baru. Okay, sekarang kita tengok sijil tu automatic sedang generate lah. Dan dia akan buat 5 sijil saja sebab kita dah letak limit tadi 5. Okay, selesai. Jadi dia stop dekat sini sebab kita minta untuk buat 5 sijil saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sijil saja. Okay, jadi itulah caranya untuk buat sijil generator menggunakan NAN. Okay, dalam video seterusnya aku akan tunjukkan cara nak buat automatic emailer untuk kita, kalau kita nak hantar email tu, hantar sijil tu melalui email, macam mana kita nak masuk ke dalam workflow ni supaya bukan setakat sahaja kita generate sijil, tapi kita juga boleh generate dan terus send kepada orang untuk terima sijil tu lah. Okay, itu sahaja. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh saja tujukan dekat komen di bawah. Aku akan cuba jawab. Kalau nak email personally, nak ada request nak buat workflow tertentu ke, aku ada terima commission. Jadi boleh je email guna email yang atas ni, mtorik.designs@gmail.com. Kalau nak follow aku di Threads, boleh di @mtorik. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.